Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Dalam kita berada hampir pertengahan bulan Ramadan ini, sepatutnya kita memberikan tumpuan kita kepada ibadah, kerana ialah satu bulan yang sangat penting. Namun, saya mengambil kesempatan ini bagi memberikan penjelasan, nasihat dan teguran berkaitan dengan satu postingan ataupun satu hantaran oleh seorang bekas guru di Facebook. Ia tular, ia sampai juga kepada saya, yang memberikan satu tajuk konotasi yang sangat menakutkan. Pada pandangan dan penilaian saya, ayat itu boleh difahami dan mampu difahami dan mampu untuk dimaksudkan dengan berbaur. Saya tidak menyatakan beliau secara terus terang ataupun secara direct menyatakan pengkafiran ataupun takfir, tetapi ia sangat berbaur dengan pentakfiran. Ia ada di dalam satu yang saya kongsikan juga, tangkap layar beliau, tulisan beliau, yang mana apabila saya pergi kembali ke page beliau, ianya telah pun tiada. Namun ia masih lagi dapat diakses melalui beberapa page yang lain yang sangat diketahui bahawa ada kemungkinan beliau sendiri juga yang meletakkan hantaran tersebut. Maka saya pergi kepada page yang lain dan ia dapat untuk saya baca dan saya kongsikan kepada saudara-saudara. Di situ, sahabat-sahabat, melalui satu page Facebook yang bernama Cikgu Izzat Johari, beliau memberikan tajuk ini beliau sendiri letakkan, Menteri Fahmi Fadhil buktikan betapa hinanya Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya menyatakan ia adalah berbau takfir? Kerana menjadi perkara yang sangat-sangat diketahui bahawa menghina Allah dan Rasul membawa kepada kekafiran tatkala seseorang itu mengetahui consequences, kesan daripada perbuatannya menghina Allah dan Rasul. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka yang menyakiti Nabi SAW, seperti dalam surah Taubah ayat ke-61 dan perbincangan para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Namun apa yang amat mendukacitakan, premis ataupun penghujahan yang dilakukan itu bagi meletakkan kesimpulan bahawa Menteri Fahmi Fadhil buktikan betapa hinanya Allah dan Nabi Muhammad SAW itu berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan fakta yang sangat-sangat melencong, herut daripada kebenarannya. Bagaimana kita boleh lihat, di atas mungkin kebencian, di atas mungkin kegagalan membaca dan memahami fakta yang ada, mereka dengan begitu lantang dan berani membawa kepada perbuatan yang mampu membawa kepada pengkafiran Muslim yang lain. Untuk tidak bersetuju dalam ruang politik, dalam apa sahaja polisi kerajaan itu adalah baik-baik sahaja dan dibenarkan. Itu dibenarkan dalam agama, itu dibenarkan dalam perlembagaan. Sebab itu wujudnya mereka yang dinamakan sebagai pembangkang untuk menjadi semak dan imbang. Namun kritikan itu tidak boleh dipaksikan, tidak boleh diasaskan di atas kesalahan, kemalasan membaca, kegagalan untuk menyemak dan fakta-fakta yang tidak tepat. Kenapa saya katakan begitu? Saya akan buktikan. Sahabat-sahabat, beliau menyatakan terhadap tindakan tegas kerajaan yang kononnya disebutkan oleh Yang Berhormat Datuk Fahmi Fadhil, Menteri Komunikasi, itu hanyalah helah murahan. Apa? Pertama, dia kata kes kekemat 60,000 mengambil masa 3 bulan. Kemudian kes Haris Iskandar dan Cecilia Yap dihukum dengan 10,000 mengambil masa hanya 1 bulan dan 14 hari. Dan kemudian, tuan-tuan boleh lihat di sini, beliau meletakkan pengacara Radio Era didakwa menghina ritual agama Hindu, didenda RM250,000, kes hanya 7 hari. Jom kita lihat betapa gagalnya beliau menggabungkan fakta yang benar dan kemudian melakukan satu kenyataan yang berbaur pengkafiran dan takfir kepada Menteri Komunikasi. Dan ini amat mendukacitakan. Pertama, kalau kita melihat kepada kes KK Mat yang dikenakan denda sebanyak 60,000. Cikgu ataupun bekas cikgu ini, saya ingin mengingatkan, kes ini bukan diuruskan oleh kerajaan didenda seperti mana kes MC mendenda Radio Era itu. Tak. Ia dibawa ke mahkamah. Ia adalah satu pertuduhan yang dibawa di mahkamah. Wujudnya keputusan mahkamah pada 15 Jun 2024
di Mahkamah Session Shah Alam yang didengar di hadapan Hakim Muhammad Anas Mahathir, yang mana kekemat itu, dan bukan saja kekemat, tetapi pembekal Xinjiang Cheng masing-masing didenda 60,000. Kalau digabungkan secara hukum akumulatif, ialah 120,000. Kekemat kena 60,000 dan juga pengedarnya itu ataupun pembekalnya itu adalah 60,000 juga. Ia bukan dilakukan oleh kerajaan. Ia dihukum, jatuhkan hukum itu oleh hakim. Hakim itu juga adalah seorang Muslim berdasarkan namanya Muhammad Anas Mahathir. Maka adakah selepas ini cikgu ini ataupun bekas cikgu ini akan hadir sekali lagi dan juga menuduh bahawa hakim itu menghina ataupun betapa buktikan betapa hinanya Allah dan Rasul? Bayangkan. Sebab itu ia bukan sekadar permainan perasaan emosi sahaja. Kemudian kalau dilihat daripada kes Haris Iskandar dan Cecilia Yap yang dihukum denda RM10,000 oleh MCMC. Untuk pengetahuan, ini bukan kali pertama hukuman terhadap penghina yang berkaitan dengan agama Islam itu dihukum dengan RM10,000. Kalau ingin diletakkan hal itu kepada kerajaan semasa, iaitu Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita lihat pada 15 Mac tahun 2021, seorang penganggur didakwa kerana menghina Nabi SAW dan dihukum dengan RM10,000 juga. Bermaksud penghukuman itu adalah hal yang sama seperti yang dijatuhkan kepada Haris Iskandar dan Cecilia Yap. Ya, kita mahukan ianya dilakukan secara laju, secara tegas, khususnya laju. Beliau membandingkan 3 bulan, 1 bulan dan 7 hari. Satu kes kepada yang lain tidak sama. Tidak semua kes itu straightforward. Dan bahkan kadang-kadang kes itu bukan saja, ia mungkin straightforward, tetapi ada sebahagian di kalangan peguam bela mereka menggunakan berbagai ruang-ruang, channel-channel undang-undang bagi melewatkan hal tersebut. Oleh yang demikian, isunya apabila ditanyakan ada tak hukuman, ada hukuman. Dan apabila dilakukan hukuman, dijatuhkan hukuman, diangkat pula dengan jumlah masa. Ya, saya pun setuju untuk ia diperlajukan, ianya untuk dipercepatkan. Dan hal itu saya bincang juga dengan Menteri Komunikasi dan beliau menyatakan benar, dan itu juga bergantung kepada SOP dan ia bukan, dan juga peraturan undang-undang. Ia bukan dengan semudahnya kita marah tanpa ada sebarang siasatan dan kerana out of emotion kita terus hukum. Tidak. Kerana itu akan berdampak pada perkara-perkara yang lain. Dan kesalahan paling fatal di sini, apa dia? Apabila bekas guru ini dia menulis pengacara radio era didakwa hina ritual agama Hindu dan didenda RM250,000. Wahai bekas cikgu, hati-hati. Kerana yang didenda itu bukan pengacara. Ketiga-tiga pengacara itu digantung oleh majikan mereka. Namun MCMC telah pun memberikan kompaun kepada Maestra ataupun Maestro Broadcast yang merupakan pengendali kepada era FM. Iaitu kompaun sebanyak RM250,000. Beliau menulis di situ pengacara radio era. Dah. Ketiga-tiga pengacara itu telah pun menjumpai dan bertemu dengan Menteri Komunikasi sendiri dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam satu majlis di RTM beberapa hari yang lalu, dan mereka diberikan ingatan dan diberikan nasihat untuk lebih berusaha belajar daripada kesilapan, menjadi orang yang mampu mengeratkan tali persaudaraan sesama bangsa dan agama di dalam Malaysia. Oleh yang demikian, amat duka cita apabila hal ini terus-terus digunakan. Dan adalah perkara tuduhan yang tak benar. Dan saya tampil dalam Ramadan ini, dalam kesibukan semua daripada kita beribadat, untuk mengingatkan bekas guru ini. Kesalahan anda salah daripada segi agama dan undang-undang. Tuduhan dan kenyataan anda, tajuk itu mempunyai unsur dan berbaur pentakfiran dan takfir kepada Menteri Komunikasi. Untuk memberikan nasihat, untuk memberikan teguran, itu sah-sah sahaja. Namun melampau sampai kepada tahap ini sangat ekstrim, sangat radikal yang perlu untuk ditindaklanjuti. Sekiranya ada ruang undang-undang untuk bertindak terhadap penulis ini, saya fikir ia juga patut digunakan. Itu ingatan, nasihat dan penjelasan saya terhadap 3 kes yang selalu untuk dimanipulasi dan dieksploitasi oleh banyak pihak. Wallahu alam, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.